ejen jual emas ni dia untung lagi cepat dari orang beli emas. Kita tengoklah selalunya ejen-ejen jual emas ni duk up, melancong, boleh naik first class, boleh pergi macam-macam, London, boleh naik kereta Porsche semua, tapi orang yang beli emas dia tak mampu pun untuk buat semua benda tu. Sebab apa? Sebab dah di brainwash. Harga emas naik, bagus beli, sebab nanti akan naik lagi. Harga emas turun, bagus beli, sebab dia murah. Kod mana pun kena beli. Kesian lah orang yang terpaksa beli ikut ejen tu. Ejen tu dah kenyang sebab dah makan untung atas pembelian dia. So cara mereka dapat duit dari fee ni, bila hang beli emas fizikal, contoh 1 gram RM600, hampir kedai hang walk in, hang belilah emas 1 gram RM600. Kalau hang jual balik lalu tu dekat dia takkan ambil RM600. So mungkin dia ambil balik dalam 550, maybe 560, somewhere there. So benda ni lah orang tak nampak sebenarnya, yang kita panggil susut nilai emas. Mereka nak bayar kos ejen, bayar sewa kedai, nak bayar staff semua, mereka guna dari sini. Masalahnya bila ejen-ejen ni, mereka akan ajak untuk mereka punya klien beli saja. Beli, harga naik beli, harga naik beli. Sepatutnya kalau nak untung, beli waktu emas jatuh, bukan tengah pencana naik. So dekat mana kita nak beli emas tanpa kena scam, dia patuh syariah, boleh convert jadi emas, dan hang boleh beli serendah RM6. Hanya ada satu tempat ni lah aku pun beli emas. So benda ni lah kita panggil ETF, emas patuh syariah yang pertama dekat Malaysia. Dia regulated, kawal oleh Bursa Malaysia dan juga Suruhanjaya Security. Hang boleh beli serendah 1 unit emas, nilai dia adalah 0.01 gram. Hang boleh menabung emas serendah RM6. Dan the best part, kenapa aku suka benda ni, tak ada sistem ejen. Yang kedua, harga beli dengan harga jual adalah sama. Pergilah cari dekat luar, dekat mana orang jual emas, harga beli, harga jual adalah harga yang sama. Memang tak ada lah. And boleh tukar physical gold. Dan orang tak promote benda ni. Sebab apa? Sebab ejen tak kaya.